Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sempat bertemu sekali lagi untuk membincangkan asas tata bahasa Arab melalui surah lazim. Dan kita pada hari ini insya-Allah kita akan sambung masih lagi di bahagian B, latihan aplikasi ilmu saraf dan nahwu. Dan di ayat yang nombor 3 Jadi kita pun dah bincangkan ayat nombor 2 dengan agak detail juga dan telah diupload YouTube. Boleh rujuk untuk memantapkan semula. Jadi kita teruskanlah perbincangan untuk ayat yang ketiga. Untuk mengingatkan semula, objektif kita dalam sesi sekarang ni ialah untuk mengaplikasikan dua ilmu yang asas ni dalam pembacaan teks yang tidak berbaris. Itulah objektif yang paling objektif yang sebenarnya yang harus ada pada mereka yang nak menguasai bahasa Arab, iaitu dia mampu membaca teks yang tidak berbaris. Di perkara ini diulang-ulang supaya kita jelas daripada awal, ataupun bila kita nak belajar bahasa Arab tu, kita tahu apa sebenarnya yang kita nak belajar, iaitu kita kena capai ke satu tahap di mana kita mampu untuk membaca teks yang tidak berbaris bagaimana dalam paparan ni dengan betul barisannya. Dan untuk membariskan bahagian ataupun membariskan tiap-tiap perkataan ni ataupun dalam ayat ini, kita perlu pada dua ilmu, iaitu ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ilmu saraf ialah ilmu membentuk perkataan kecuali baris akhir. Jadi itu yang kita kena faham. Yang wazan tu sebenarnya baris akhir tak ada kena-mengena dalam ilmu saraf. Jadi ilmu nahwu ialah membaris akhirkan perkataan. Jadi perkara ini kadang-kadang mengikut pengalaman lah, banyak pelajar yang keliru. Dia tidak dapat membezakan ilmu saraf dan ilmu nahwu, kerana dah menjadi lumrah sebutannya ialah ilmu nahwu dan saraf. Itu sebutan yang silam. Jadi saya pada awal lah saya nak membetulkan ataupun nak membiasakan sebutan yang sepatutnya. Jadi kadang-kadang kita dah terlampau lama menyebut ilmu nahwu dan saraf sampai kita tersasul juga sesekala. Sebenarnya tak boleh sebut ilmu nahwu dan saraf, kena sebut ilmu saraf dan nahwu. Kerana kita mesti belajar perkataan sebelum belajar ayat. Jadi kalau sebut ilmu nahwu dan saraf, maksudnya kita belajar ilmu nahwu dulu baru kita belajar ilmu saraf. Itu dah menyalahi pembelajaran. Dan ilmu nahwu kalau kita faham, dia ialah ilmu berkaitan dengan baris akhir. Itu saja. Sebut macam mana? Suratu, surata, surati. Guna al-fatihati ataupun al-fatihatu, al-fatihata. Ini semua kerja ilmu nahwu. Sebelum datang ilmu nahwu, sebelum kita bincang dengan ayat, kita bincang perkataan macam nak sebutnya. Sepatutnya tidak disebut baris akhir. Kita perkataan kalau kita baca dari belakang, biha, Allah, kitab, liftitah, al-fatihah, bisurah, as-surah, summiyat. Di sini kena ada pembincangan sikit lah. Kemudian al-fatihah, sepatutnya begitulah. Kalau kita tak boleh kata al-fatihah tu di sini, kau nampak dalam paparannya, kerana dalam bacaan ayat nanti salah baca tu, tak boleh kata al-fatihah tu. Dan seterusnya lah. Ni kitab pun begitulah, tak boleh kata kitabun di sini, kerana perkataan saja dalam belum masuk ayat. Bila dah masuk ayat nanti barulah kita tahu dia nak sebut kitabun atau kitaban, kitabin, kitabu, kitabah atau kitabi. Jadi itu nak jelas pada awal. Jadi eloklah daripada awal kita sedar bahawa nak belajar bahasa Arab ni ada dua ilmu dan kita kena sebut, kena biasakan ilmu saraf dan nahwu, biar kita nampak apa benda yang kita nak belajar tu, iaitu belajar perkataan dahulu sebelum kita belajar ayat. Jadi dalam perbincangan seterusnya dalam sesi sekarang ni, iaitu kita akan buat pendekatan begitulah. Jadi kita selesaikan dulu perkataan, kemudian barulah kita bincangkan ayat, dan ambil kira baris akhir berdasarkan kepada fungsi-fungsi perkataan dalam ayat. Baik.
Jadi kita walaupun bagaimanapun kita boleh kita fleksibel sikit lah. Kita nak bincang baris akhir dulu ataupun nak bincang baris akhir kemudian pun tu tak apa ya. Tapi sekarang ni yang penting kita nak fokus tiap-tiap perkataan dulu. Kalau perkataan ni yang kita dalam nota ni kita kita beritahu lah, perkataan yang berwarna hitam ni, perkataan ni kita hafal aja, tak perlu kita bincang wazan dia. Perkataan yang warna merah ni barulah kita nak bincangkan wazan dia, wazan apa, dan apakah makna dia, dan apakah 3 huruf dasarnya. Baik, sekali lalu saya nak terjemahkanlah tiap-tiap perkataan ni supaya kita boleh fokus nanti dalam perbahasan kita. Jadi perkataan ni limadha, kenapa? Ini sebutan ni summiyat, dinamakan, itu terjemahannya. Kenapa dinamakan? Hadhihi, ini, as-surah, surah, bi dengan surah, Al-Fatihah, itu Al-Fatihah nama. Kemudian summiyat as-surah, dinamakan surah, bi surah, dengan surah Al-Fatihah, liftitah, kerana pembukaan kitab, buku, kitab, Allah, lafaz Allah, biha, dengannya. Baik, kalau kita dah nampak makna tiap-tiap perkataan, jadi sekarang ni saya sengaja menulis teks ni tanpa menulis apa dipanggil tu ya, tanpa menulis tanda bacaan, tanpa menulis tanda bacaan, kerana nak melatih kita mengenal pasti di manakah permulaan ayat dan di manakah akhir ayat tu. Jadi sekarang ni kalau kita dah tahu makna, kita akan ulang balik kenapa dinamakan ini surah dengan surah Al-Fatihah, dinamakan surah. Dia nampak gaya ini kena berhentilah kat sini. Jadi di sini ialah sebenarnya soalan. Di barulah kita boleh letak tanda wacana dia. Kerana bahasa Arab pada asalnya dia tak ada capital letter, tak ada huruf besar, dan dia tak ada small letter, dan dia tidak ada noktah. Jadi macam mana orang Arab mengenal pasti itu satu ayat yang sempurna? Ya, dengan memahami makna perkataan tu. Jadi di sini dia tak boleh lajak lah. Dia tak boleh lajak. Dia tak boleh baca kenapakah dinamakan ini surah dengan surah Fatihah dinamakan. Dia kena stop kat sini. Tapi kalau mengikut pengalaman, kebiasaan olehkan pelajar tidak dididik untuk membaca begitu, untuk mengenal pasti mana permulaan ayat, mana akhir ayat, biasanya pelajar akan baca terus ya. Terutama kalau teks sudah berbaris. Dia tak ada nak berhenti ya, untuk mengenal pasti ayat itu. Baik, sekarang ni kita dah nampak tentang mana perkataan, kita akan bincanglah perkataan dulu. Dah tahu makna ni, kita akan bincang perkataan dulu, iaitu yang pertamanya, yang hitam ni kita hafal dia. Kenapa? Limadha, kenapa? Ini perkataannya, dan ini pun telah dibariskan ya. Kalau tidak dibariskan, dia akan jadi beginilah. Dia pun telah dibariskan kerana buku pun telah dibaris, saya pun terbariskan lagi. Jadi sekarang macam inilah perkataannya. Nak baca macam mana ni? Jadi di sini adalah satu tajuk ni tidak dibincangkan dalam buku asas kita yang hijau ya, kerana saya anggap ini adalah perbahasan yang lanjutan, kerana kita kena tahu bentuk yang asas dulu sebelum kita masuk perbincangan tentang bentuk wazan ini ya. Wazan ini ialah wazan fu'ilat. Okey, nanti kita lihat adakah di bawah ni terdapat perbincangan tentang itu ya. Okey, ada dalam catatan nota kita ni, ada di muka surat ataupun di nombor 22. Kalau ada nota tu boleh rujuk terus ya. Nombor 22. Baik, kalau kita lihat semula nombor 22 bahagian C, nanti saya scroll 22. Ini perkataan dia, nampak di paparan. Ini wazan dia ialah fu'ilat. Jadi bila wazan dia fu'ilat, kita nak sebut dia, kita berdasar pada wazan ni. Fu'ilat summiyat. Apakah wazan? Apakah makna wazan ni? Wazan ini menunjukkan kepada, kalau dalam istilah bahasa Melayu dulu yang saya belajar, dipanggil bangun kena buat. Jadi kalau sekarang mungkin dikata pasif lah. Pasif bukan aktif. Jadi yang kena buat ya, itu kita tambah D ya.
Maksudnya kalau ada perkataan dibaca, dibaca. Kalau perkataan tulis, ditulis. Jadi ada di sesuatu itu ada wazan tertentu yang tidak dibincangkan dalam buku hijau gitu tu. Baik, kita bincang dulu sekarang ni. Jadi nak sebut dia sumiyat, iaitu wazan dia fu'ilat. Jadi 3 huruf asalnya ialah fa, ain, lam, bahagian sin, mim, ya. Ini 3 huruf asalnya. Nak cari kamu semua cari bahagian sin, mim, ya. Dan ada sabdu tengah-tengah ni, kita tengoklah apa maknanya kumpulan yang kedua. Kita tengok kamus dulu, kita cari sin, mim, ya. Ataupun oleh kerana huruf lemah ni, kemungkinan dia makna ataupun kata entry ni ialah sin, mim, waw. Itu memanglah kalau huruf lemah ni kadang-kadang dia waw, kadang-kadang dia ya. Baik, kita tengok dulu sin, mim. Kalau nampak di kamus, di paparan ni, sin, mim dan ya. Sin, mim, ya. Sin. Okey, ni sin, mim, waw. Ataupun ini sin, mim, waw ataupun sin, mim, ya di sini. Nampak di sini. Dan dia terus menulis nama ataupun dia terus nombor 2 sini. Nombor 2 ni maksudnya apa? Kumpulan yang kedua. Jadi apa maknanya sin, mim, ya? Kumpulan kedua menamakan. Kalau kita lihat kita punya jadual nombor 2, kita nampak di paparan. Kalau kita letak sin, mim, ya, dan kita buat nombor 2. Dia nak sebutnya macam mana? Fa'al sama. Sebenarnya sebut dia samai kerana fa'al samai, tapi oleh kerana dia huruf lemah, kadang-kadang dia mengalami huruf lemah ni mengalami perubahan. Jadi disebut sama, bukannya dalam kumpulan pertama sama, bukan begitu. Sama. Kemudian ini telah berlaku, telah menamakan. Kalau sedang menamakan, nak sebut dia yufa'il. Jadi nak sebut dia, kita gantikan sin, mim, ya, yusammi. Yusammi. Dan pelakunya mufa'il, musammi. Begitulah. Kalau disebut dengan penuh, ada huruf lemah ni. Tapi sebutan nanti kita akan tunjukkan bahawa dia akan musammin tentu saja. Dan kalau kena buat yang orang yang dinamakan ni, musammin, orang yang menamakan. Kalau musamman, orang yang dinamakan atau benda yang dinamakan. Kemudian oleh kerana ada huruf lemah ni, asal pembentukan ni ialah taf'il, iaitu tasmi. Tasmi, tapi ada perubahan sikit nanti. Baik, sekarang kita nak tunjukkan sini bahawa kalau bentuk begini, dia panggil bangun membuat ataupun aktif, iaitu dia telah menamakan. Tapi kalau kita nak buat sesuatu itu telah dinamakan, dalam bahasa Melayu kita letak di. Jadi dalam bahasa Arab dia akan berubah dari segi barisnya. Jadi dari segi barisnya dia akan berubah daripada fa'al, dia akan jadi fu'il. Di sini kalau boleh saya pastekan dalam nota. Ini satu yang tidak dibincangkan dalam nota ataupun dalam buku kita, buku asas tata bahasa Arab tu. Tapi apabila kerana kita dah jumpa ni, kita akan bincangkanlah. Baik, di sini kalau nampak di paparan. Jadi daripada fa'al dia akan menjadi, ini fa'al makna apa? Fa'al di sini akan menjadi apa? Maknanya telah membuat sesuatu. Kalau telah dibuat, dia akan wazan dia ialah fu'il. Kalau nampak di sini, saya rasa nampak di paparannya. Ini telah, okeylah. Kita InsyaAllah nota ni pun saya akan edarkan nanti dalam grup kita. Ini terjemahan dia telah buat pula.
Okey, kita kecilkan sikit. Ni telah sesuatu. Kalau ini telah di sesuatu. Dia kalau nak telah sesuatu begini wazan dia. Kalau telah di sesuatu begini wazan dia. Sebagai contoh. Okay, biarlah kita buat perlahan ni supaya insyaAllah dia akan jadi lebih mantap. Jadi, contohnya kalau kita nak kata katab. Katab mana telah tulis. Kalau telah ditulis nak sebut macam mana? Gunakan wazan ni, fu'il. Jadi kita kena sebut kutib. Ini telah di sini, ini maknanya lah telah di. Ini telah sesuatu. Telah apa sajalah mengikut perkataan tu. Jadi contoh kalau telah kita guna macam ni fa'al, katab. Kalau telah di kita gunakan wazan fu'il. Telah di. Jadi sini telah ditulis lah. Baik. Kalau telah menghuraikan kita gunakan perkataan fassar. Telah menghuraikan di sini kalau kita sebut fassar, telah menghuraikan. Kalau kita nak sebut telah dihuraikan. Dalam bahasa Melayu ada di lah kan. Bahasa Arab dia tak ada di itu. Kita tak kata di fassar, tidak begitu. Jadi dia gunakan wazan yang sini kekal, bukan fu'il ni, fu'il. Fu'il. Jadi berdasar pada fassar, telah mentafsirkan, telah menghuraikan. Kalau kita sebut fussir, maknanya apa? Telah ditafsirkan. Fussir. Jadi kita nampak perubahan baris yang akan menyebabkan makna itu berubah. Baik, kalau fa'al, contohnya naqash. Naqash apa makna? Naqash maknanya bincang. Telah membincangkan. Kalau naqash. Kalau telah dibincangkan, jadi kita dapati di sini fa ni bagi depan ya. Fu. Semua ni fa bagi depan ni. Dan bahagian ain dia akan bagi bawah. Jadi oleh kerana ada alif ni, asalnya alif je kan. Tapi tak sesuai, huruf lemah ni tak sesuai. Sebelumnya bagi depan dia akan kekal haru. Dia akan berubah jadi waw. Fu il. Bahagian ain dia bagi bawah. Jadi daripada naqash telah membincangkan. Kalau telah dibincangkan wazannya fu'il. Jadi nak sebut macam mana? Kita kiaskan fa'il lam tu dengan 3 huruf dasarnya nun, qaf, shin. Jadi nuqish. Apa makna nuqish? Telah dibincangkan. Tengoklah ayat kita. Maksudnya isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat lepas. Isu itu telah nuqish, bukan telah naqash. Naqash maknanya telah membincangkan. Ketua jabatan telah membincangkan isu itu di mesyuarat lepas. Beza dengan isu itu telah dibincangkan. Jadi nak gunakan telah membincangkan, kita gunakan fa'al, telah membuat sesuatu aktif. Kalau telah dibincangkan, dia pasif. Atau membangun kena buat. Yang istilah kata bahasa lama lah. Okey, kalau af'al, kita buat contoh akhraj. Akhraj mana apa? Telah mengeluarkan. Akhraj telah mengeluarkan. Kalau telah dikeluarkan, nak sebut macam mana? Uf'il. Ukhrij. Oops. Ini kat sini sebenarnya. Uf'il. Okey, kita ubah warna dia. Jadi daripada af'al, telah buat sesuatu. Kalau uf'il, bahagian pertama ni, huruf pertama ni sentiasa pada depan. Uf'il maknanya telah dikeluarkan. Jadi kalau akhraj, telah mengeluarkan. Kalau ukhrij, telah dikeluarkan. Begitulah juga perkataan lain. Contoh ya, anzal. Anzal telah menurunkan. Kalau telah diturunkan, unzil. Tapi tulisan sama tulisan sama ni. Nak sebut sama ada dia anzal ataupun unzil, tengok konteks ayat tu. Kalau sesuai, kita sebut anzal. Kalau tak sesuai, kita kena sebut telah diturunkan. Jadi begitulah perbahasannya. Jadi nak kasih gambaran tentang perbahasan wazan
yang menunjukkan kepada kata kerja telah berlaku itu pada asalnya fa'al, telah membuat sesuatu, sampailah kepada istaf'al di sini, telah membuat sesuatu. Tapi kalau telah dibuat, kita gunakan wazan lain. Jadi wazan ni ialah wazan saya anggap satu perbincangan lanjutan lah. Kerana syarat pertama kita mesti menguasai yang sebutan ni semua ni. Kalau ada dalam paparan, yang dalam kita punya jadual tu, kita mesti menguasai dengan mantap ni. Fa'al, 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 af'al, tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al, if'alla. Dan ini jarang-jarang digunakan, if'ala. Dan yang ke-10 istaf'al. Jadi kalau kita tak mampu lagi nak sebut ini dengan mantap, bagaimana kita nak ubah menjadi, daripada fa'al ni akan jadi fu'il, daripada fa'al dia akan menjadi fu'il, daripada fa'al dia akan menjadi fu'il, daripada af'al dia akan menjadi uf'il, daripada tafa'al dia akan jadi tufu'il, daripada tafa'al dia akan jadi tufu'il, daripada infa'al dia akan jadi unfu'il, ifta'al jadi uftu'il, dan istaf'al jadi ustuf'il. Jadi syarat pertama ni tu yang saya anggap wazan ni ialah wazan perbahasan lanjutan. Kerana ini kita kena mantap betul-betul. Jadi saya rasa kalau kita dah mantap ni dengan kita dah selesa sebut dan kita boleh kiaskan perkataan lain yang berdasar pada wazan ni, barulah kita boleh gunakan satu wazan lain untuk menunjukkan makna telah di sesuatu, telah dimakan, telah dipukul, telah dihuraikan, telah di apa sajalah, sampailah ke 10 ni. Jadi ini satu pengenalan, saya anggap ni pengenalan awal bagi wazan yang begini. Jadi kalau kita lihat teks kita semula, inilah perkataannya. Perkataannya tak baris begini kalau nampak di paparan. Nak sebut dia macam mana? Jadi dalam tulisan begini kita boleh sebut macam-macam sebutan sebenarnya. Baik, saya kasih contoh. Kita boleh sebut, saya tak tahu kenapa beralih pula ni. Okey. Baik, kalau kita tulis begini, sama. Sama dia maksudnya telah menamakan. Dan kita boleh juga daripada, okey, kita tulis di sini daripada bentuk begini. Ini tidak berbaris ni. Jadi kita boleh tulis dalam ataupun boleh sebut dia dengan 2-3 sebutan dan makna pun berubah. Di sini kita boleh sebut dia summiya. Summiya maksudnya telah dinamakan. Maknanya berubah. Okey. Ini untuk lelaki. Sama untuk lelaki yang membuat tu. Kalau perempuan yang buat tu sammat. Jadi ini ada perbahasan yang apa ni? Yang melibatkan huruf lemah, dia terpaksa digugurkan dan sebagainya. Jadi kalaulah kita tulis begini, sin, mim, ya, ta, jadi kita boleh tulis ini atau boleh sebut dia. Okey, saya akan, dia boleh kata mai ta. Kalau mai ta maknanya apa? Kamu telah menamakan. Kamu lelaki Kalau kamu perempuan telah menamakan, samaiti, telah kamu, di sini ada kamu lah. Okey. Okey, kemungkinanlah pendedahan awal ni kita perlu masa sikitlah untuk betul-betul memahami cara perubahan ni. Di fa'alta, samaita, kamu telah menamakan untuk lelaki. Kalau perempuan, samaiti, kamu perempuan telah menamakan. Kalau saya telah menamakan,
kita sebut samaitu. Jadi ini perubahan-perubahan ini memang samalah, ataupun bentuk wazan dia adalah seperti wazan yang dalam jadual satu lagi, iaitu pecahan daripada kata kerja telah berlaku, iaitu dia telah buat. Kalau lelaki fa'al, kalau perempuan fa'alat, kalau kamu fa'alta, kalau kamu perempuan fa'alti, dan kalau saya fa'altu. Jadi ini semua pecahan-pecahan daripada bentuk yang asal fa'al. Baik, saya rasa jelas ataupun kita dapat idea lah bagaimana perubahan-perubahan ni, dan kemungkinan insya-Allah kali kedua, kali ketiga kita akan lebih mantap. Baik, jadi di sini kita kembali balik pada bahagian C, iaitu membincangkan wazan. Di perkataan yang ni, sin mim ya ni, kumpulan dua dia akan disebut beginilah: fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il. Baik, sebutan asalnya begini, samai. Jadi sebenarnya ni ya ada titik. Fa'al, jadi sebutan sepatutnya dia sebut samai. Yufa'il, yusammi. Mufa'il, musammi. Mufa'al, musammai. Pun kena ada ya ada titik. Dan taf'il, tasmi. Ini sepatutnya begini berdasarkan kepada wazan asal dia. Tapi kita tahu bahawa kalau tiga huruf dasar, salah satu daripadanya ada huruf lemah, iaitu sama ada ya ataupun waw, dalam penulisan ataupun dalam sebutan yang digunakan pakai, dia akan mengalami perubahan sikit. Di sini sebenarnya kena sebut samai fa'al, tapi dia tak sebut begitu. Yang ya ni akan berubah menjadi alif maksurah. Ni alif ni sebenarnya kalau ya tak bertitik maknanya alif. Ya, bila alif dia akan sebut sama. Dia tidak gunakan samai. Kalau samai ialah ya. Baik. Jadi dalam kata kerja telah berlaku, dia akan mengalami perubahan. Samai dia akan jadi sama. Kalau kata kerja sedang berlaku, yufa'il, yusammi, dia boleh mengekalkan sebutan tu kerana tak ada masalah. Kerana ya sebelumnya baris bawah, dia tak akan mengalami perubahan, dia akan kekal sebutan begitu. Jadi yusammi dia sedang menamakan. Baik, kalau orang yang menamakan sepatutnya gunakan begini, mufa'il, musammi. Tetapi oleh kerana ada huruf lemah ni, dia akan berubah menjadi musammin. Jadi maksudnya apa? Kalau kita jumpa perkataan begini, nak sebut macam mana ni? Mim, sin, mim saja. Jadi mungkin boleh sebut masam, ataupun musim, ataupun masam. Tapi kalau kita dah lalui kaedah ni, kita tahu bahawa dia ada berlaku kerana ada huruf akhirnya ialah huruf lemah. Huruf lemah iaitu ya tu. Jadi daripada musammi dia akan menjadi begini, musammin, iaitu huruf lemah ni dia akan digugurkan, dan musammim, mim baris bawah satu ni, bahagian ain ni, dia akan jadi baris dua. Ini ada perbahasan yang detail sikit cara dia membentuk perkataan membentuk perkataan yang terdapat dalam tiga huruf dasar tu ialah huruf lemah. Macam bahasa Melayu lah, tapi bahasa Melayu tidak ketara. Kalau sayang tu kita kata penyayang, tu kita tak boleh kata pensayang. Macam itulah kalau nak dibandingkan ya. Jadi dalam bahasa Arab begitulah. Dia kalau mufa'il dia tak boleh sebut musammi, dia kena buang huruf lemah tu, kita sebut musammin. Macam tu ya. Baik, kalau yang telah berlaku, yang kena buat mufa'al, dia sepatutnya musammai. Tapi begitulah, dia takkan kekal, dia akan berubah, ya ni akan jadi alif, dan bahagian mim ni dia dibariskan dengan baris dua. Jadi dia tak kata musamma, dia akan sebut musamman. Jadi ini ialah ciri-ciri perubahan bentuk perkataan dalam bahasa Arab kalau tiga huruf dasarnya mempunyai huruf lemah. Baik, kalau wazan taf'il, kita gantikan fa'il lam ni dengan sin, mim, ya, sepatutnya disebut tasmi. Ya panjang lah kan ya, tasmi panjang. Tapi oleh kerana ada huruf lemah juga, dia tidak disebut begitu. Dia akan buang ya yang akhir ni, dan dia akan gantikan dengan ta marbutah, dan bahagian ya di sini dia akan bariskan dengan baris atas. Jadi daripada tasmi
wazan taf'il, dia akan berubah menjadi tasmiyah. Tasmiyah. Di perkataan lain yang biasa kita sebut ialah talbiyah. Talbiyah itu beginilah dia punya bentuk, talbiyah, iaitu tasmiyah, talbiyah. Kalau kita kita nak memantapkan lagi isu ni, baik, kita tambah di sini dan kita gunakan labba. Labba sama lah, telah menyahut seruan. Labbaik Allah, tu aku telah menyahut seruan. Dia kalau sedang berlaku ni yufa'il, yulabbi. Okey, orang yang menyambut tu, orang yang buat talbiyah tu apa disebut? Mulabbin. Dan benda yang ni kena buat lah. Orang yang kena buat tu, benda yang kena buat tu disebut mulabban. Berdasar pada wazan yang kita telah bincangkan tadi, mulabban. Dan proses menyambut seruan, maksud macam mana? Taf'il wazan dia, itu kata terbitan. Jadi gunakan kaedah yang sini tadi, kita kiaskan dia, disebutlah talbiyah. Itu datang perkataan talbiyah. Talbiyah, jumpa perkataan seperti talbiyah, kita tahulah bahawa ini ialah kumpulan yang nombor 2, iaitu fa'al, dan terdapat salah satu daripada huruf dasarnya huruf lemah, iaitu ya. Jadi ini penadaan awal boleh rujuk semula di jadual 6B muka surat 202 insya-Allah. Jadi ini penadaan awal. Jadi kita dah tahulah makna ni apa, ialah dinamakan, daripada asal telah menamakan. Baik, kita saya rasa kita boleh terus kepada nota kita, kita lihat nota kita, ayat yang nombor 3 tu. Jadi dah tahu makna dia, kenapakah telah dinamakan. Nak terjemah begitulah. Nak sebut dia macam mana tadi? Summiyat. Kenapa summiyat? Tak ni baris mati, kerana menunjukkan bahawa yang kena buat itu ialah kategori perempuan. Jadi di sini kenapakah dinamakan ini surah? Di surah ni, surah ada tambah buta, menunjukkan dia perempuan. Jadi kenalah gunakan summiyat. Kalau tidak, dia tak gunakan ta di sini. Mana kita tahu kalau wazan fa'alat menunjukkan yang membuat itu ialah perempuan. Jadi ada ta di akhir kata kerja itu yang baris mati, itu menunjukkan yang melakukan ataupun yang kena buat itu iaitu kategori perempuan. Jadi kita dah bincang tadi, kita bolehlah baca dengan faham kenapa kita baca dengan bacaan tertentu. Jadi kenapa dinamakan ini surah dengan surah Al-Fatihah. Jadi di sini satu ayat lah dah selesai. Dia tinggal nak baca ataupun nak bincangkan ayat yang kedua ni. Jadi kenapakah dinamakan ini surah dengan surah Al-Fatihah? Itu ialah ayat pertama daripada nombor 3 ni dalam bentuk soalan. Baik, kita sambung. Sebelum kita dah tahu makna perkataan ni, kita akan sambung sebelum kita bincang perbahasan ilmu nahwu. Ini baru kita nak bincang makna perkataan dan juga sedikit sebanyak adalah makna ayatnya. Baik, seterusnya dinamakan summiyat tadi samalah dengan ni dinamakan surah ini ataupun ada alif lam ni surah dengan surah Al-Fatihah kerana pembukaan kitab Allah dengannya. Jadi di sini kita dah bincang sebelum ni, Al-Fatihah ni wazan dia apa ni? Wazan dia fa'ilah. Wazan dia fa'ilah iaitu pelaku daripada 3 huruf dasar ni. Kemungkinanlah kita nak bincang agak detail ni, kerana yang bahagian perkataan yang warna hitam ni kita tak perlu bincang sangat dari segi wazannya. Kita hanya hafal saja kitab, maknanya buku Allah, lafaz Allah ni maknanya Allah, dan pihak tu dengannya. Baik, sekarang ni isunya ialah nak sebut macam mana. Li ni ialah kerana, li macam lillah itu kerana Allah, li kerana. Jadi inilah nak bincangkan wazan apa ni. Jadi nak sebut ni macam mana, kerana nak sebut
nak sebut bagaimana, perlu kita tahu wazan dia. Dia kalau kita lihat, ini yang pentingnya kita menghafal wazan ni. Kalau kita lihat jadual kita, carta kita ni, di manakah di antara 50 ni yang bentuk dia begini. Jadi kini kita kena imbas lah, tak boleh tidak. Kita nak sebut aftatah ataupun aftutah ke, macam mana nak sebut. Jadi berdasar pada wazan ni. Jadi kita kena tahu satu persatu, adakah dia kumpulan pertama atau kumpulan kedua, ketiga. Ini semua kena hafal supaya kita boleh baca dan sebut perkataan dengan betul. Dan kalau kita telah menguasainya, kita akan dapati bahawa dia ialah kumpulan ke-8 bahagian kata terbitan. Jadi wazan ni macam mana? Iftial. Dia nak sebut macam mana? Iftial, iftitah. Itu cara sebutan ni. Dan dia kata terbitan, dia bukan telah. Dia bukan telah ataupun sedang ataupun orang yang kena buat. Dia ialah kata terbitan, itu proses pembukaan. Jadi itulah maknanya. Jadi kalau kita lihat kita punya nota ni, dan masa pun tinggal sedikit lagi ni, kerana pembukaan, proses pembukaan kitab Allah dengan apa, surah Fatihah ni, iaitu surah yang pertama. Baik, saya rasa kita kurang 1 minit lagi. Saya terpaksa berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambunglah pada sesi akan datang. Jadi itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.